program Jualan Rahmah Madani. Ia merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pihak KPDN dalam meringankan kos sara hidup rakyat. Hari ini, Min akan share dengan korang macam mana nak tahu tarikh, masa dan lokasi PJRM diadakan hanya dengan 2 cara je. Cara pertama, search KPDN di laman internet bila website rasmi KPDN iaitu www.kpdn.gov.my. Apabila korang dah masuk website KPDN, cari dan pilih jadual takvim PJRM. Kemudian, tekan Jualan Rahmah Madani dan pilih negeri yang korang duduki. Tara, jadual untuk bulan tersebut telah dipaparkan. Cara kedua, korang follow je media sosial KPDN di semua platform. Facebook, Instagram, X dan juga TikTok. Make sure korang save video ni tau. Manalah tahu korang lupa lagi. Jadi tunggu apa lagi? Jumpa korang di PJRM yang berdekatan. Bye.